Prosperity Burger dekat The Fat Burger. Kita try tengok Ini tengah R&D lagi. Apa cerita dia pada kata aku bulan 1 ni tak ada menu seasonal ke? Sabang Asad duk tengah R&D mak ni. Daging patty lepak semacam. Apa tengok video ni sampai habis, jom aku share dengan apa. Menu apa yang aku tengah R&D. Let's go. Depa duk minta burger ala-ala Prosperity dah main dekat raya Cina. Jom kita try tengok. Kita buat satu yang bersama salad dan juga mayo. Yang ni yang kosong punya, kita try yang kosong dulu. Toh ni semua tengah aku duk ada kat sana. Depa ni chef-chef aku semua depa duk mereka lah. Kita try bom macam ni tengok. Double. Kita letak bawang Holland di sini. Yang ni kalau simple basic sebiji macam Prosperity dekat brand McDonald's tu. Kita try tengok. Yang ni yang the first one. Kita assemble yang berdua. Okay. Roti pun berbeza ni. Ni roti yang panjang sedikit. Ni roti ni kecil sedikit. So bawang Holland. Okay. Siap. Yang mana yang nampak lagi menarik? Yang belah kiri ke? Yang belah kanan ke? Yang mana satu bagi hampa yang menarik? So aku nak try yang belah kiri dia. Yang ni nampak elok ah. Tengok cantik kan? Nampak kata ni cantik. Sebab dia punya roti dengan daging massage tu dia cun-cun. Prosperity Burger dekat The Fat Burger. Kita try tengok Ini tengah R&D lagi. Bismillah. Sos ni dia buat sedap weh. Dia bukan sama macam sana. Lagi sempoi. Tengok Australian beef patty kita kan. Tu macam mana? On tak on? Nama apa yang aku nak bubuh dekat burger ni? Dan juga hampa nak daging dia berapa keping? Single ke? Double ke? Triple ke? So yang ni yang kedua tadi kita try. Yang ni daging kecil sikit. Dia bukan daging kecil sebab roti ni yang besar. Nampak macam tak menarik macam yang first tadi tu lah. Bismillah. So aku dah tahu lah yang mana satu lagi better. So hampa letak di ruangan komen nama burger ni nak letak nama apa. Dan juga on ke tak on? Special untuk bulan 1 dan juga bulan 2. Menu seasonal terbaru at The Fat Burger.